Ramai ingat benda ni sekadar kereta main dalam rumah, tapi sebenarnya dia ambil alih fungsi stroller. Bila malas nak keluarkan stroller besar, rumah sama, laluan sama, tapi sejak ada benda ni, tiap sudut macam tempat baru bagi si kecil. Ya, kadang-kadang kita tak sedar benda yang paling banyak berjasa dalam rutin harian sebenarnya sesuatu yang nampak biasa. Stroller contohnya. Dalam rumah atau ketika berjalan di mall, stroller bukan sekadar alat tolak. Ia jadi kenderaan rasmi untuk si kecil bergerak dengan selesa, tenang dan terkawal. Dari parkir ke dalam pusat beli belah, stroller memudahkan setiap langkah. Bila aku tengok 3-in-1 ride on car dengan handle ni, aku nampak satu persamaan yang sangat jelas. Konsep mobility yang sama, cuma dalam versi yang lebih interaktif dan menyeronokkan. Dalam rumah, stroller memudahkan pergerakan tanpa perlu dukung lama. Kita tolak perlahan, kawal arah, dan si kecil duduk dengan selesa